pisang, daun pisang di bawah kanopi pokok. Kerana sekarang akan lihat musim yang terlalu panas, tiada hujan, dan dengan cara ini saya tidak perlu menyiram setiap hari, cuma 3 atau 4 hari sekali saja saya lakukan proses penyiraman pokok durian ini, kerana batang pisang dan daun pisang itu ternyata membantu untuk mengekalkan kelembapan di bawah kanopi pokok. Mungkin rakan-rakan boleh amalkan cara ini ataupun boleh gunakan sebarang cara, termasuk meletakkan rumput ataupun apa-apa perkara yang boleh mengekalkan kelembapan, termasuk net dan sebagainya di bawah kanopi pokok durian rakan-rakan. Kalau kita tidak lakukan proses sebegini, rakan boleh hadapi berbagai masalah, termasuk keringan, dan perlu kita siram hampir setiap hari kerana sudah lebih daripada sebulan tidak ada hujan langsung di kawasan saya. Mungkin juga berlaku di kawasan